الحمد لله حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumaat yang mulia, tugas manusia di muka bumi kita dapat buat kesimpulannya ialah ada tugas besar-besar, iaitu dua perkara. Pertama, tugas al-ubudiyah lillahi azza wa jal, tugas sebagai menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua ialah tugas al-khilafah, iaitu tugas menjadi khalifah, pengganti Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Dua tugas ini hendaklah kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala mesti mengetahui apakah tugas kita semasa kita berada di dunia dalam tempoh umur yang pendek ini. Perkara yang jelas sidang Jumaat yang mulia, tugas ini telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahkanku. Kalau mengikut tafsir Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa liya'buduni ialah liwahiduni, supaya mereka mentauhidkanku. Artinya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadat kita, dalam hidup kita. Dengan ibarat lain ialah kita mengabdikan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana mengabdikan diri kepada Allah bukan hanya dalam semasa kita beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu semasa kita bersolat sahaja, tetapi ibadat merakumi, masuk dalam ubudiyah semua, iaitu hidup kita semua. Karena kita telah jelas bahawa al-Islam atau ad-din, agama itu ialah, agama Islam ialah agama yang lengkap, syumuli, agama yang lengkap, dan agama Islam ialah agama untuk guna pakai, agama untuk kita tatbik atau kita amalkan. Bukan hanya agama ini merupakan protokol atau menjadi budaya seketika sahaja, contohnya hari raya atau hari-hari aja tertentu seperti mati atau pernikahan, kahwin dan sebagainya. Bukan. Kerana al-Islam itu, agama Islam itu syumuli, agama Islam itu ialah semua. Ini telah jelas kalau kita tengok dalam kitab fiqh yang mempunyai, ulama membahagi kepada 4 bahagian. Pertama ialah fiqhul ibadat, fiqh ibadat, tentang masalah bagaimana kita beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga fiqhul munakahat, atau yang dinamakan nizamul usrah, peraturan keluarga, termasuknya masalah pernikahan, cerai, rojak,
harta pencarian, pesaka dan sebagainya. Itu adalah termasuk di bawah al-munakahat. Dan satu lagi ialah masalah pergaulan sesama kita. Yang terkenal dalam kitab fiqh iaitu fiqhul muamalat. Fiqh perhubungan sesama kita, termasuk jual beli, perhubungan berbagai perkara lah. Masalah jual beli dan lain-lain. Dan satu lagi masalah al-jinayah. Oleh itu dah lama kalau kita tengok dalam kitab fiqh, semenjak beribu tahun telah mengemukakan dan telah tunjuk Islam dalam keadaan sempurna. Islam yang syumuli. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari yang aku telah menyempurnakan, Allah Subhanahu wa taala sebut, bagi kamu akan agama. Dan aku mensempurnakan bagi kamu nikmat aku. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku redha dengan agama Islam. Di sinilah bukti yang jelas bahawa Islam kita mesti mengamalkan. Sebab itu tidak jadi pelik kalau kita tengok dalam al-Islam Allah Ta'ala menyertai atau Allah Ta'ala menyertakan di antara ayat al-iman dengan as-salah dan iman dengan al-amal. Contohnya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Apa arti? Arti iman dengan amal adalah satu, dua perkara yang tidak dapat diasingkan. Bukan hanya kita menjadi orang yang mengucap dua kelima syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi tanpa amal. Tanpa kita beramal dengan apa yang kita ikrar dan kita mengaku bahawa kita akan patuh sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sebut itu tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka menyembahkan aku. Itu tugas asal. Allah Ta'ala ciptakan kita dapat hidup di dunia ini. Tidak ada perkara yang lain lebih besar daripada kita. Tunjuk kita menzahirkan bahawa kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut lagu ma uridu minhum rizqu wa ma uridu an yut'imun. Dan Allah Ta'ala tak ada nak daripada mereka, daripada manusia, daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, daripada rezeki, dan tidak juga kehendak daripada mereka memberi makan kepada Allah. Maknanya Allah Ta'ala tidak ada apa-apa pun kecuali supaya kita taat dan kita patuh menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, hak yang baik dan hak yang buat apa yang disuruh oleh Allah, dan kita jauhkan daripada perkara hak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas yang paling besar sekali. Sebab tu sidang Jumaat hari ini pertama bila kita sebut kata kita mesti bertugas, kita mesti bekerja. Kalau kita cuba kita banding, apa arti bekerja? Ini jelas orang yang bekerja pejabat. Jadi guru, cikgu, jabat kerajaan, di mana-mana pun mesti mereka masuk dan bekerja di satu tempat dan ada masa yang tertentu. Sebab tu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Subhanahu wa taala sebut illal ladzina amanu wa amilus shalihat, yang Allah Taala telah jelas dalam suratul Asr, iaitu wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang beramal soleh. Coba kita tengok apa maksud amal soleh. Amal soleh, bila kita sebut kata amal ni ialah kerja soleh, kerja amal yang baik. Maknanya kerja ni, kalau orang kerja ke pukul 8 kena masuk dah. Dua bagi kerja 8.30 kena masuk pejabat, keluar pukul 4. Itu arti kerja. Kalau orang tu mari ratik, dak ratik, orang tak panggil orang tu bekerja. Sebab tu agama ni sebagaimana saya sebut dalam ayat tu tadi, menjelaskan bahawa agama itu mesti amal. Maknanya kita buat kerja agama. Kita buat kerja agama. Oleh itu kita kena bekerja agama, iaitu kalau solat, kalau semaya contohnya, kita kena kerja semaya.
Kita kena amalkan solat. Maksudnya kita datang di awal-awal waktu dan kita salatul jamaah, dan kita menghidupkan segala sunan-sunan atau sunnah-sunnah yang berhubung dengan solat, dengan semaya. Dan begitu juga tidak melalaikan kita daripada segala perkara yang seperti jual beli dan sebagainya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, ialah orang-orang yang tidak melalaikan mereka oleh jual beli. Dan dalam Islam juga memberi penimbangan, dan Allah Subhanahu wa taala sebut bukan arti kita menjadi seorang yang beragama dan seorang yang berpegang dengan agama, bukan arti kata kita tinggal kerja dunia, bukan. Kerana ayat yang jelas Tuhan sebut dalam suratul Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil atau apabila diserukan kamu lis-salah, untuk sembahyang, bersolah, fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah kamu berusaha kaca. Is'au ni artinya as-sa' ni kita lari, kita kaca, kita berusaha. Bukan kita buat galik. Fas'au ila dzikrillah wa dharul bai', dan hendaklah tinggal segala jenis perkara yang berhubung sakut paut dengan dunia semasa kita nak beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu adalah jadi kebaikan, lebih baik bagi kamu sekira kalaulah kamu mengetahui kebaikan yang ada dalam apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis shalah, maka apabila selesai solat, sudah semaya, fantashiru fil ard, maka hendaklah kita terhabur dan kita hendaklah bertebaran, pergilah di mana-mana, wabtaghu min fadlillah, dan kita mencari limpah kurnia rezeki pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan sebut semaya, lepas itu suruh cari itu. Apa maksud? Maksudnya tidak menjejaskan agama, tidak menjejaskan dunia, dan dunia juga tidak menjejaskan akhirat. Di masa yang sama kita buat kerja di masa yang sama juga kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sidang Jumaat, saya ingin menyampaikan bahawa kalaulah Allah Ta'ala tidak melarangkan kita daripada kita bekerja. Kita nak buat kebun seluas mana, tidak ada halangan, tidak ada larangan dalam agama, tidak ada nas yang mengatakan bahawa tak boleh bekerja. Tak ada nas yang mengatakan bahawa tak boleh berkebun. Tak ada nas yang mengatakan tidak boleh berpertanian. Cocok tanah buat kebun, tak ada. Semua perkara yang harus boleh kita bekerja, tapi kerja itu akan menjadi akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat Allah Ta'ala sebut, ayat tadi kita baca tadi, fa idza qudiyatis shalah, apabila kita selesai, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullah. Tuhan sebut sekali lagi, dan hendaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak kita nak ingat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung. Dalam ayat yang kedua saya sebut tadi, wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah, kita cari tutup apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada rezeki, limpah kurnia pada Allah, supaya perkara kita dapat tu menjadi akhirat. Itu saja. Kalau duit, harta, jadi akhirat, jadi kebaikan, bukan sia-sia, bukan jadi haba mansur, bukan jadi habu, habis begitu saja. Inilah perkara yang kita mesti tahu. Dan kalaulah di sini wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kita lupa habuwe yang Allah Ta'ala memberi kepada kita semasa kita berada di dunia ini. Boleh kita buat kerja, boleh kita mencari harta,
tapi harta itu menjadi akhirat. Harta mencari itu tidak menghalangkan kita daripada kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Inilah orang yang bijak. Inilah orang yang pandai dapat menyesuaikan diri dengan dunia, dan di masa yang sama mereka juga dapat menyesuaikan diri dengan akhirat. Inilah apa yang Allah Taala sebut. Dan satu tugas lagi ialah tugas al-khilafah. Tugas al-khilafah itu tugas untuk kita nak memajukan dunia, memajukan alam. Kita kena berusaha, kita kena bekerja, kita kena buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah al-khilafah tugas kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Taala sebut, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Tuhan sebut, dan ketika berkata Tuhan engkau kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan cipta di muka bumi ini khalifah. Apa tugas khalifah? Tugas khalifah itu tugas kerja kita buat apa yang Allah Ta'ala belum buat lagi. Contohnya rumah, Allah Ta'ala menyediakan kayu-kayu semua. Kita rumah kita nak duduk, kita ambil, kita buat. Itu bagi tugas khilafah. Buat jalan, buat segala kemudahan. Dan di antaranya ialah tugas kita memajukan masjid. Kita majukan masjid. Ini tugas kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya mengimarahkan masjid. Apa maksud mengimarahkan masjid? Memeriahkan masjid. Kita membina masjid dan kita memenuhkan masjid. Ulama mengatakan bahawa maksud imarah itu ialah kita memeriahkan masjid, meramaikan masjid dengan salah, dengan belajar, dengan membaca Al-Quran, dengan zikrillah. Itu makna imarah. Kaum muslimin, sidang Jumaat yang mulia, telah bukti hari ini bahawa buat masjid lebih mudah daripada buat orang nak mari masjid. Lebih mudah banyak daripada nak berusaha supaya orang-orang kampung di sini dapat datang masjid. Itu lebih susah dan kita semua sanggup. Kalau kita nak buat kenduri untuk nak mencari derma, nak mencari khairat, bantuan untuk kita nak buat masjid, tak payah. Tapi bila siap masjid yang begitu luas seperti di sini, belum tentu lagi kata adakah semua datang ke masjid. Ini tugas kita dah. Tugas kita, iaitu hendaklah kita kena memenuhkan masjid kita dengan salatul jamaah, dengan baca Al-Quran, dengan berzikrillah, ambil anak-anak kita dan semua ahli-ahli kampung kena tubik mari. Allah Ta'ala akan tanya di akhirat nanti, kalaulah kita ada masjid yang luas tapi kita tak dapat memenuhkan, kita hanya penuhkan semasa kita salatul Jumaah, semaya Jumaat. Oh ya, sepatutnya kita semaya maghrib seperti salatul Jumaah juga. Kita semaya Isya seperti salatul Jumaah juga. Kita semaya subuh seperti salatul Jumaah juga. Kita semaya zuhur seperti salatul Jumaah juga. Tapi kecewanya, sedihnya, kadang umat Islam tak sedar bahawa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bahawa mereka patut mereka datang ke masjid Allah yang seperti rumah ayah-ayah mereka lah. Kalau kita kira, kita tengoklah ayah kita, rumah ayah kita, sepatut kita pergi di rumah ayah kita seumur, kerana ayah kita yang melahirkan kita, yang beranak menyebabkan kita ni ada. Tapi Allah Ta'ala yang menciptakan kita, Allah Ta'ala yang buatkan kita. Dan bukan sekadar ni saja sidang Jumaat yang Allah Ta'ala sediakan. Allah Ta'ala memuliakan kita dengan segala-gala perkara yang Allah Ta'ala cipta di muka bumi ini. Termasuknya matahari yang besar daripada dunia, lebih pada 1.300.000 kali. Kalau kita tengok, Tuhan buat untuk siapa? Untuk kita. Sebab tu Tuhan Syamsi bersumpah dengan matahari supaya kita sedar bahawa itu adalah ciptaan Allah yang diciptakan untuk manusia. Untuk mereka sedar bahawa Allah Ta'ala menyediakan segala perkara ini untuk mereka. Tapi kita tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak doli kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak rindu dan tak kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah
Masjid pun kita kadang-kadang kita mari Jumaat saja. Masjid pun kadang-kadang Zuhur kita tak mari walaupun kita ada di rumah kita. Walaupun kita dengar azan masuk dalam telinga kita, tapi kita juga tak mari kadang-kadang. Semaya asar seperti juga. Teruknya kita, hitamnya hati kerana kita tak ingat pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Cuba Tuhan tengok, Tuhan sebut. Sesungguhnya kami ciptakan, sesungguhnya kami muliakan manusia. Tak mulia sebab apa tak mulia? Boleh kita nak kata tak mulia balah mana? Allah Ta'ala ciptakan muka bumi dengan segala kemudahan. Taskhir, menundukkan segala perkara untuk manusia. Tak kira. Cuba kita tengok kita duduk di satu tempat di sini sama juga. Segala kemudahan Tuhan beri. Kita boleh buat kebun, kita boleh cari rezeki pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ciptakan matahari. Yang saya sebut tadi lebih besar dari dunia 1.300.000 kali. Lepas tu pula Tuhan buat bulan, bintang, semua tak ada kerana lain. Kerana manusia lah. Buat siang, buat malam, semua itu untuk kita semua. Adakah patut kita setelah Allah Ta'ala buat segala-gala untuk kita, kita lupa kepada Allah? Nak lupa satu saat pun tak patut sama sekali. Hendaklah kita semua ingat sebagaimana Allah Ta'ala suruh. Itu hak Allah SWT di atas kita. Tuhan sebut wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu ingat kepada Allah banyak-banyak supaya kamu menjadi orang yang beruntung di akhirat nanti. Bukan untung di akhirat saja, untung juga di dunia. Allah Ta'ala akan buka jalan kepada kita, meluaskan rezeki pada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa takut pada Allah Taala, Allah Taala akan beri buka jalan kepada dia. Ada makhraj. Inilah perkara yang kita kena tahu di hari ini. Satu perkara lagi yang saya ingin sentuh dalam masalah kita nak memajukan masjid. Perkara yang paling besar sekali ialah kena banyak mesyuarat sesama AJK atau ahli kuasa masjid. Dan hari ini diberi peluang saya mari rasmikan Tok Khotib di sini. Jadi dalam masalah yang berlaku di masjid-masjid, sebenarnya bukan berlaku masalah semaya, bukan masalah bah, tapi berlaku perselisihan dalam masalah pentadbiran kerana mereka tidak turut hukum-hukum Allah dan kerana mereka tidak turut arahan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amruhum syura bainahum. Pekerjaan mereka itu urusan masalah pentadbiran, pengurusan semua adalah terserah kepada keputusan syura mereka. Dan banyak Tuhan sebutkan wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sebab ada satu ayat saya nak baca dalam surah Ali Imran ayat 159. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Cuba kita tengok ayat ni. Maka dengan rahmah daripada Allah lintalahum, kita ni boleh duk pakak sama kita, duk baik sama kita, tak kira kita baik dengan isteri kita, baik dengan bapa kita, baik dengan bapa mertua kita, baik dengan anak kita, baik dengan keluarga kita, baik dengan ahli kampung, semua. Itulah sebab Allah Ta'ala cucur dan Allah Ta'ala tuangkan dalam hati kita ialah rahmah, perasaan kasih sayang sama kita. Ada rahmah. Dengan sebab rahmah Allah tadi lentalahum, akal lembut kepada mereka. Tuhan khitab kepada Nabi kita, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dan jikalau engkau kasar hati lan faddu min hawlik. Nah, semua sana orang jauh, orang lari daripada kamu, daripada engkau. Fa'fu anhum, maka hendaklah maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum, dan istighfar pada mereka. Wasyawirhum fil amr, dan hendaklah mesyuarat, kena pakak, kena bicara, kena kecek, kena menyetok, kena semeja. Itu ialah cara jalan untuk kita dapat memajukan satu pentadbiran atau satu badan. Contohnya kita satu masjid. Banyak lagi kita perlu untuk memajukan masjid. Banyak lagi. Hari ini masjid lebih luas
makna kalau kita tengok masjid yang diasaskan, yang dibina masa Rasulullah, walaupun masjid tak seluas masjid kita, tapi masjid itu juga cukup lengkap dengan perkara yang perlu oleh manusia. Di tepi masjid ada taman, tempat duduk nyetak, tempat ada di tepi masjid juga ada tempat mesyuarat serta dia, dan ada juga di tepi masjid ada tempat main, tempat belajar, berlatih, tempat itu masjid dah. Konsep masjid itu lebih luas daripada apa yang kita faham dalam Islam sebenarnya. Sebab tu hari ni kita kena fikir tempat kita ni masjid awalah nak jadi pusat dakwah tempat kita, pusat menyebar ilmu. Kalaulah satu masjid kita ada hanya mengajar satu kali sahaja satu minggu, kita rasa terlalu sikit. Kita kena fikir. Dan ngaji Quran juga, kalaulah kita lock pada budak-budak saja, bukan lagi. Okey, tua banyak tak belajar. Okey, Islam belajar belaka. Okey, Islam ni belajar belaka. Tak semestinya kanak-kanak, tak semestinya budak. Okey, tua pun boleh ngaji. Hari ni kita mengaji ni bukan untuk kita nak pandai saja, untuk kita nak buat bekal di akhirat nanti. Nak buat bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu bersedia dengan kena menyedia. Maka sungguhnya azad sebaik-baik persediaan itu ialah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khairu nabiyyin arsalahu Allah ila al-'alami kullih basyiran wa nadhira. Allahumma fashalli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu perkara lagi yang saya nak setuhnya, iaitu hari ini kita akan latih untuk khatib. Oleh itu harap semua saat ini hati dululah. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tuhasbu wa la taktumus syahadah. Jangan kita tusuk saksi, menyembunyikan saksi. Kalaulah orang kita nak latih tu memang layak, memang orang tu patut kita naik saksi, pakai akik tangan, pakai setuju. Hendaklah kita naik saksi kerana memang dia layak sungguh, telah setuju di antara puak kita semua. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Dan siapa yang tusuk tak saya naik saksi setelah dia menyaksi bahawa orang itu memang orang molek sungguh, tapi tak saya naik saksi, fa innahu athimun qalbuh, maka sungguh hati dia saat ini berdosa, tak molek orang itu. Dia tahu dah kata orang itu molek. Nah, sebab tu kita bakal hati dulu setelah lagi. Qala Allah azza wa jalla wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami menadah tangan kepada Engkau, memohon kepada Engkau, berdoa kepada Engkau dengan ikhlas, rendah hati kami. Ya Allah, terimalah doa kami, ampunkanlah dosa kami, dan ampunkanlah dosa-dosa anak isteri-isteri kami, ampunkanlah dosa-dosa ibu bapa kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan ahli kampung semua ini. Ya Allah, dan ampunkanlah semua dosa orang Islam di seluruh dunia ini. Ya Allah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau. Ya Allah, berilah petunjuk pada anak-anak muda kami, berilah petunjuk oleh ahli-ahli kampung kami, jauhkan anak-anak muda kami pada segala jenis penagihan, debu, dadah, ganja, ketong dan sebagainya. Ya Allah, jauhkan mereka. Ya Allah, jadikanlah mereka orang yang soleh, anak yang soleh, orang yang baik, dapat berkhidmat kepada masyarakat mereka. Ya
ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon pada Engkau ya Allah, jauhkanlah kami pada segala perselisihan, dan jadikanlah kami bersatu, dan jadikanlah kami ahli kampung yang sentiasa datang ke masjid Engkau ya Allah, salatul jamaah, berhimpun kerana Engkau ya Allah, dan kami berasing cerai selepas daripada kami berhimpun itu kerana Engkau ya Allah, di jalan Engkau ya Allah. Jadikanlah ahli kampung di sini ahli kampung yang sentiasa salatul jamaah di masjid, banyak baca Al-Quran, berzikrillah, banyak belajar ilmu-ilmu Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.